Siapa anak orang kaya Mekah? Paling bergaya, tapi syahid dalam keadaan tak cukup kain kafan. Itulah Mus'ab bin Umair. Beliau dikenali sebagai belia emas Mekah, muda, tinggi, kacak dan berwangi mewah. Setiap kali dia lalu, orang keliling akan tahu itu adalah Mus'ab dari bau perfume dia sahaja. Tapi bila beliau dengar sahaja tentang Islam, Mus'ab memilih untuk beriman dan keluarganya buang dia hidup-hidup. Andai dulu tinggal di rumah mewah, kini hidup cuma kain kasar dan roti keras. Rasulullah hantar beliau ke Madinah dan beliau menjadi duta Islam yang pertama. Lemah lembut lidahnya dan sangat profesional. Malah mampu menyentuh hati pemimpin Madinah dan kemudiannya ramai yang masuk Islam sebelum Rasulullah sampai ke Madinah. Apabila semboyan perang Uhud bergema, Mus'ab terpilih untuk membawa panji Islam. Bila tangan kanan dipotong, beliau sambut panji Islam dengan tangan kiri. Bila kedua-duanya dipotong, beliau peluk panji dengan dada beliau. Dia gugur, tapi panji Islam tetap tak jatuh. Selepas perang, sahabat cari kain kafan, tapi untuk Mus'ab tak cukup. Apabila tutup kepala beliau, kelihatan kaki. Apabila tutup kaki beliau, kelihatan bahagian kepalanya. Anak orang kaya, tapi disemadikan dengan kain kafan yang tidak cukup.